Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Teacher Umi, pengusaha Tadika Mukmin Junior Cahaya Kunit Seri Kembangan. Kami menyediakan kelas pendidikan khas untuk anak-anak peringkat tadika yang berusia 4, 5 dan 6 tahun yang mengalami speech delay, disleksia, autism, ADHD dan intellectual disability. Di sini kami juga menyediakan pembelajaran holistik untuk membantu perkembangan anak-anak ini dari segi fizikal, kognitif, nilai Islamik dan emosi. Ibu bapa juga tidak perlu risau tentang anak-anak ketika waktu bekerja kerana kami menyediakan program full day iaitu dari pukul 7 pagi sehingga 6.30 petang. Tujuan kelas ini diwujudkan adalah untuk membantu anak-anak yang sukar menerima pembelajaran di tadika biasa disebabkan oleh kelewatan perkembangan dan kemampuan mereka yang berbeza dengan rakan sebaya. Di dalam kelas ini, anak-anak akan dilatih setiap hari untuk menyokong perkembangan sensori, motor kasar dan motor halus. Aktiviti secara konsisten ini dapat membantu perkembangan anak-anak dengan lebih optimum. Kami juga memberi fokus kepada 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Untuk membaca, kami menggunakan kaedah terapi membaca dari modul Cahaya Kunit yang mana ia adalah modul khusus untuk membantu anak-anak kategori khas ini untuk belajar membaca dengan lebih mudah. Selain daripada itu, modul ini juga dapat membantu anak dari segi speech, tingkah laku, fokus, disiplin dan kognitif. Perlu diingatkan bahawa anak-anak ini masih perlu menghadiri sesi mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak profesional seperti speech therapist, occupational therapist, doktor, pakar kanak-kanak atau ahli psikologi klinikal. Kebanyakan tadika biasa sukar untuk menerima anak dalam kategori khas ini kerana anak-anak ini mengalami kelewatan perkembangan berbanding usia, mengalami kesukaran untuk memahami apa yang diajar guru, tidak dapat fokus di dalam kelas atau tingkah laku yang sukar dikawal. Selain itu, ia juga mungkin disebabkan tiada guru khusus yang mempunyai kemahiran untuk menguruskan anak-anak ini. Jadi, di sini kami menyediakan kaedah pembelajaran yang sesuai dengan keperluan mereka. Contohnya, aktiviti untuk merangsang perkembangan sensori, motor kasar dan motor halus, komunikasi dan terapi membaca supaya anak dapat belajar dengan lebih baik. Bilangan murid yang lebih kecil di dalam kelas juga membolehkan guru lebih fokus kepada perkembangan setiap individu. Guru yang mengajar kelas ini juga telah menghadiri kursus berkaitan dengan keperluan khas serta telah diberi pendedahan untuk menguruskan anak-anak di dalam kategori ini. Untuk tahun 2025, kami sedang membuka pendaftaran untuk kelas pendidikan khas ini. Kami akan membuat pemantauan sebelum anak diterima masuk ke program ini. Bantu anak dengan memilih tempat yang sesuai dengan keperluan mereka supaya intervensi awal dapat dijalankan dengan lebih baik bagi mengurangkan gap kelewatan perkembangan sekaligus dapat membantu anak-anak ini belajar dengan lebih optimum. Layari www.mukminjunior.com atau hubungi 016 2011 301 untuk maklumat lanjut.